Kakak, sop kaki lembu tu. Sup kaki lembu satu. Boleh? Oh, ni kaki lembu ni. Kaki lembu. Kaki lembu kira berapa ringgit ke? Kaki lembu kira RM15 semangkuk. RM15. Mangkuk, boleh? Sup tulang. Tulang. Tulang kira ringgit? Sup tulang RM12. RM12 ni tak siap nasi dah. Tak. Sup saja. Sop saja boleh? Sup daging kita kira RM10. Sop daging RM10 satu mangkuk. Sop kaki lembu ni rasa? Sup kaki lembu. Dia maknanya dia bau punya bau lembu tu pun lah. Bau lembu Oh. Dia ada rasa bau lembu sikit. Dia penggemar sop suka lah. Habis sini cecah dengan roti ke makan nasi ke? Makan dengan nasi. Lada boleh Boleh. Okey. Alamak, sikit. Masuk kita akan bubur. Masuk. Ada bawang. Kalau nak masak pun boleh peguh asal lima dah. Nasi sup daging. Berapa ringgit ni? RM12. RM12. Macam abang ambil sup tulang RM12 sup saja. Okey. Macam ni sup kaki. Sop kaki lembu tadi Kaki lembu tadi. RM15 satu mangkuk. Habis kat buka kau buka? Kita buka pukul kalau bahagian esok ni kita buka pukul 11 pagi sampai 11:30 malam. Oh, cuti? Untuk hari Jumaat. Hari makan lah. Okay, nice. Terima kasih.